Mikro dan nanoplastik serta sindrom kematian bayi mengejut. Memandangkan nanoplastik boleh menyebabkan keradangan kronik dalam mana-mana tisu yang ditembusinya. Ia boleh mengganggu pembentukan sambungan saraf walaupun sebelum kelahiran, termasuk di kawasan otak janin yang mengawal pernafasan dan fungsi jantung. Selepas kelahiran, pengaruh merosakkan nanoplastik yang bercas elektrostatik berterusan. Sistem saraf bayi masih berkembang dan kekal sangat tidak stabil. Oleh itu, gangguan kecil dalam penghantaran isyarat pun boleh menyebabkan serangan pernafasan atau jantung. Fungsi-fungsi ini sering terjejas pada bayi yang meninggal dunia akibat sindrom kematian bayi mengejut. Tambahan pula, apabila mikro dan nanoplastik merosakkan mitokondria, sel yang terjejas mula menghasilkan kurang tenaga. Untuk mengimbangi defisit ini, ia meningkatkan bilangan salinan DNA mitokondria dan mengembangkan populasi mitokondria mereka. Kajian telah menunjukkan bahawa kanak-kanak yang meninggal dunia akibat sindrom kematian bayi mengejut mempunyai bilangan salinan DNA mitokondria yang jauh lebih tinggi dalam korteks cerebrum mereka berbanding kumpulan. Kawalan menunjukkan bahawa bilangan ini mungkin berfungsi sebagai penanda biologi dalam kes sindrom kematian bayi mengejut. Oleh itu, pendedahan kepada mikro dan nanoplastik mungkin merupakan faktor utama dalam perkembangan sindrom kematian bayi mengejut serta dalam pelbagai patologi yang menyumbang kepada kematian bayi pramatang. Kita tidak dapat melindungi diri kita sendiri dan paling teruk, anak-anak kita daripada kesan mikro dan nanoplastik. Walaupun peralatan diagnostik moden yang mampu mengenal pasti punca sebenar penyakit dan kematian dengan tepat masih belum tersedia di mana-mana, kita boleh mengatakan dengan keyakinan yang tinggi bahawa nanoplastik menyumbang kepada perkembangan banyak penyakit dan boleh mempercepatkan perkembangannya. Dalam kes-kes yang jarang berlaku di mana pemeriksaan postmortem terperinci dijalankan, para penyelidik telah menemui sejumlah besar zarah mikro nanoplastik tepat di organ dan tisu yang terjejas. Contohnya, dalam tisu otak, plak aterosklerotik, tumor malignan, dan pembentukan patologi lain. Namun, meskipun terdapat berjuta-juta kematian setiap tahun, siasatan sedemikian terhadap kehadiran zarah plastik ini hanya dijalankan dalam kes terpencil. Terdapat dua sebab utama untuk ini. Pertama, banyak makmal kekurangan peralatan yang diperlukan untuk mengesan mikro dan nanoplastik dengan andal. Kedua, doktor dan penyelidik, mereka jarang mempertimbangkan kemungkinan bahawa zarah-zarah ini berpotensi mempengaruhi perkembangan atau hasil penyakit. Akibatnya, laporan perubatan terus menyenaraikan diagnosis yang biasa. Walaupun di sebalik semua itu mungkin terdapat faktor yang diabaikan, iaitu kesan mikro dan nanoplastik pada tubuh manusia. Saya faham bahawa mendengar bahagian penyiasatan kami ini mungkin sangat sukar. Percayalah, ia juga berlaku kepada saya. Tetapi kesan mikro nanoplastik terhadap kita semua bukanlah sesuatu yang boleh kita terus abaikan. Ini adalah krisis yang sedang berlaku. Satu ancaman yang tidak disedari begitu lama kerana ancaman itu telah bekerja secara senyap di dalam setiap hari. Dan saya tidak bercakap tentang setiap tahun atau setiap bulan, tetapi setiap hari. Jumlah mikro dan nanoplastik di sekeliling kita terus meningkat. Sisa plastik yang besar sentiasa terurai menjadi zarah yang lebih kecil. Dan zarah-zarah ini akhirnya memasuki badan kita melalui makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup. Ini bermakna dengan setiap hidangan, setiap tegukan air, dan setiap nafas. Sejumlah besar nanoplastik memasuki badan kita dan memulakan kerja merosakkannya. Kesan berbahayanya pada sel kita meningkat secara berkadar terus dengan kepekatannya. Dan ini adalah fakta saintifik. Apa yang lebih membimbangkan ialah hari ini, terdapat begitu banyak mikronanoplastik yang terkumpul di lautan sehingga ia akan mencukupi untuk memusnahkan seluruh biosfera, termasuk manusia, sekurang-kurangnya 3 kali ganda. Apabila kita mendengar tentang ancaman sebesar itu, naluri kita adalah untuk melarikan diri daripadanya. Dan saya faham itu. Ia mungkin terasa seperti satu-satunya tindak balas yang logik adalah untuk menghapuskan plastik sepenuhnya daripada kehidupan kita, atau lebih baik lagi,
membawa keluarga kita dan berpindah ke sudut planet kita yang masih asli. Tetapi adakah itu benar-benar menyelesaikan masalah ini? Malah, ke mana kita boleh pergi?